Ramai orang rasa bila dah pension nanti hidup akan tenang. Tapi realitinya ramai pesara bukan takut tak ada kerja. Mereka takut duit pension habis sebelum hidup berakhir. Sebab tu ada orang baru 5 tahun pension, duit kredit BSP dah tinggal sikit. Bukan sebab mereka boros semata-mata, tapi sebab kos hidup naik, anak-anak perlukan bantuan, sakit datang tiba-tiba dan duit tunai makin lama makin susut nilainya. Kita bayangkan kita kerja 30 tahun. Hari-hari bangun pagi, cari rezeki, bayar rumah, bayar kereta, besarkan anak-anak. Tapi bila sampai umur pension, duit yang kita kumpul bertahun-tahun tu dikeluarkan sekaligus. Mula-mula nampak banyak, RM100,000 nampak besar, RM200,000 pun nampak macam selesa. Tapi bila dah mula guna bulan-bulan, belanja dapur, ubat, bil cucu, rumah, kenduri, kecemasan, baru kita sedar duit yang nampak banyak tu sebenarnya boleh susut dengan sangat cepat. Dalam nota kewangan yang saya baca pun disebut tentang formula pengeluaran pension seperti 4% rules dan adaptasi 5 hingga 21 realiti Malaysia. Poin penting dia mudah je. Duit pension perlu diurus. Bukan dikeluarkan sekaligus dan dibiarkan dalam akaun biasa. Sebab tu, bagi saya, pesara atau bakal pesara perlu ada satu lagi lapisan simpanan. Bukan hanya duit tunai, bukan hanya kredit BSP, tapi aset yang boleh bantu lindungi nilai simpanan jangka panjang. Di sinilah emas boleh jadi alternatif. Emas bukan untuk kita jadi kaya esok pagi. Emas bukan skin cepat untung, tapi emas sesuai sebagai simpanan pelindungan nilai. Duit tunai makin lama makin kecil kuasanya. Dulu RM50 boleh penuh satu troli kecil. Sekarang RM50 kadang-kadang habis dekat barang dapur asas je. Tapi emas dari dulu sampai sekarang tetap ada nilai. Sebab tu orang lama simpan emas. Bukan sebab ikut trend, tapi sebab mereka faham emas mudah dicairkan bila perlu dan nilainya lebih tahan lama berbanding duit kertas. Contoh mudah, kalau kita ni bakal pension 5 tahun lagi, jangan tunggu umur 55 tahun baru nak fikir. Mula asingkan sikit-sikit sekarang. Contohnya, setiap bulan tukar sebahagian duit kepada bentuk emas. Tak perlu terus beli besar. Dengan akaun emas Gap Public Gold, boleh mula serendah RM100 je. Hari ni mungkin nampak kecil, tapi bila konsisten, gram emas akan bertambah. Mula-mula 1 gram, kemudian 5 gram, kemudian 10 gram. Lama-lama ia jadi tabung kecemasan yang bernilai untuk waktu pension nanti. Bila ada kecemasan, kita tak tahu panik. Bila kos hidup naik, kita ada aset yang boleh dijual semula jika benar-benar perlu. Sebab, yang paling sedih bukan bila kita tua. Yang paling sedih adalah bila kita tua, tapi kita masih lagi risau pasal duit. Nak beli ubat, fikir 2 kali. Nak bantu anak pun rasa berat. Nak pergi umrah pun terpaksa tangguh. Nak hidup tenang pun asyik berkira. Pension sepatutnya fasa kita berehat. Bukan fasa kita menyesal sebab dulu tak mula menyimpan dengan betul. Jadi, kalau tuan-puan bakal pension atau ada ibu ayah yang dah hampir pension, mula fikir dari sekarang. Jangan tunggu duit kredit BSP keluar baru nak rancang. Terbaik untuk bina simpanan emas adalah sebelum kita perlukan duit tu. Kalau nak mula sikit-sikit, dia boleh bantu tunjukkan cara simpan emas melalui akaun emas Gap Public Gold. Mula serendah RM100 je, tak perlu buat sendiri. Yang penting mula, konsisten dan faham matlamat. Rujuk video yang saya pinkan, saya akan bantu kira ikut bajet dan matlamat pension masing-masing. Sebab pension yang tenang bukan datang secara tiba-tiba. Ia bermula dengan keputusan kecil yang kita buat hari ini. Emas, pasport kekayaan kita semua.